diri. Tapi bila soal tanggungjawab, sunyi, tak cakap apa-apa. Kenapa pemandu itu tidak disalahkan? Kenapa sistem yang longgar tidak dipersoalkan? Kenapa hanya mudah menunding jari ke arah kereta dan child seat saja? Keselamatan kanak-kanak memang sangat-sangat penting. Tapi pentas ini bukan tempatnya. Tragedi ini sepatutnya menjadi wake up call tentang lori-lori yang tak cukup sifat setiap hari menjadi bom jangka yang bergerak di atas jalan raya. Menteri harus menjawab isu yang sebenar, bukan nak mengalihkan perhatian. Wahai Menteri Pengangkutan, kalau benar anda nak tutup kelemahan sendiri, jangan sesekali jadikan rakyat biasa macam kita ni sebagai kambing hitam. Mangsa hanya nak bayar tol dengan tenang, tiba-tiba dilanggar lori berat akibat kecuaian penyelenggaraan je. Engkau pula sibuk nak membela lori seolah-olah pemandu dan sistem tiada salah langsung. Lagi dahsyat, kesalahan ditunding pada kereta pula. Kalau beginilah tahap kepimpinan, lebih baik kau letak je jawatan, wahai Menteri.